Assalamualaikum. Sorry ni kita ada Honda CVFD ya bang. Banyak cepat saya baru mau rakam you. Yo. Okay, so sekarang kita nak tukar dia punya engine mounting satu set. Kita nak buka keluar dia punya lower ambush. Ni. Pantas ni, pantas. Cakap saja nak buat apa. Terus on saja, tak tunggu lama bang Bojoy nak tukar baru. Engine mounting kita nak tukar satu set. Ansari, you mari sinilah pergi cari ni. Pergi cari sana atas. Lagi trailer ambush ni kita nak press masuk yang heavy duty. Exhaust ni dia tak mau Sudah hancur. Lagi trailer ambush kita nak press yang heavy duty, nak ke bush kita nak tukar yang heavy duty. Untuk hari ni yang nak datang untuk hari ni boleh terus buat ini saja. Kita dah nak keluar. Okey boleh keluar bang. Keluar. Nampak? Pantas. Memang pantas guys, pantas. Dah siap dah. So tunggu nak press ya. Tunggu nak press saja, nak skim D boleh, nak tukar pu boleh, bojoy boleh tukar, engine mounting boleh tukar. Sebelah sana buka bang, buka keluar, cepat sikit bang, cepat sikit. Ni. Assalamualaikum. So yang ni kita nak update sikit untuk bush low arm Honda CVFD guys. Nampak? Ini bukan Teflon, bukan PU ini getah penuh full rubber punya. So untuk bush ni kita bagi 1 tahun warranty, dah siap pump kita kasih cuci dia. Dah siap cuci kasih masuk dalam sana tengok bang. Ni lower arm dah siap. Boleh pasang. Hari Ahad hari ni macam sunyi sikit. Tu Honda sana. Antari boleh pasang lower arm. Okay, so yang ni jom kita tengok dia press yang bahagian trailer arm ataupun knuckle bush. So sekarang dia nak press yang bahagian knuckle ini dia punya bush. Ini knuckle dia. Ini knuckle dia. Ini knuckle bush. Nak beli bush saja pun boleh, tak ada masalah. So yang ni bahagian dia punya trailer arm. Jom kita tengok cara-cara dia. Kalau nak senang datang kedai je lah bang. Datang kedai tak payah susah-susah fikir, kita terus pump kasih abang. Bawa kereta standby duit je, nampak? Nak pump dia. Ini kalau kena yang tak pandai pump pun, jahanam juga ni. So yang tu dia tukar engine mounting lagi. Engine mounting satu set Bojoy tukar baru. Start boot dah ambil belum? Start boot minta dengan Arya. Engine mounting gearbox mounting dah keluar lah bang. Dah keluar Yang ni pun termasuk. Tengok sikit yang tu tadi. Ini banyak satu lagi. Dia punya kepala mana sudah hilang. Itulah itu. Yo. Ini kalau Honda CVFD kan. Kalau jalan tak rata ni, ramai yang tak tahu sebab apa dia bentuk macam ni. Dia ada minyak dalam. So nampak okey lagi, engine mounting okey lagi. Sedangkan benda ni dah putus. Kalau kodok ini pun boleh jadi ni. Kalau kodok ini pun boleh jadi tau. Ini lagi satu, masa starting tu dia macam ada apa? Stuck macam mana? Kan? Ada sentap. Sentap. Macam ada sentap. So yang ni dah siap. Dia tukar satu set. Gearbox pun dah siap. Gearbox mounting pun dah siap masuk So korang tak payah susah-susah nak fikir. Datang je kedai biar kita kasih settle kasih abang. Macam okey ke tak okey bang? Ni yang lama dia. Panas jugalah. So hari ni agak sunyi ni. Honda City pun dah siap. Hari ni boleh balik awal lah Lower arm boleh pasang bang? Ya bang Oh tu bang